Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan semua pada 15.93 kan Ustaz akan kongsi pada tuan-tuan semua itu amalan rawatan pamungkas gaib. Ustaz akan kongsikan pada jam 11 pagi. Anda akan bersama dengan Ustaz. Ni tapi dah macam mana pun tuan semua, Ustaz akan bagi sebab bulan puasa ni Ustaz akan bagi pada tuan semua. Bukan rayun, bulan Ramadan ni Ustaz akan bagilah murah-murah hati sikitlah anda kita bagi pada anda, iaitu satu amalan. Bagaimana cara tuan-tuan nak kesan santau yang ada dalam rumah kita. Jangan kadang kita tak tahu tu semua. Kadang kita panggil ustaz tu, panggil tok bomo tu, panggil pawang tu, macam-macam tu semua. Kadang mereka ni meraban cakap dekat sana kat sini sampai rumah kita berlubang sana korek. Tapi ni tu semua tuan-tuan boleh buat sendiri. Kaedah yang mudah saja tuan-tuan, ustaz akan kongsikan tu semua. Okay, kalau tuan-tuan ambil amalan rawatan pamungkas gaib ni pada 15.03 ni ustaz akan kongsi. Selepas itu ustaz kongsikan amalan pamungkas gaib ni, ustaz akan terus kongsi pada anda bagaimana tuan-tuan nak mengesan santau yang ada dalam rumah. Yang kita tak payah panggil orang lain, tak payah panggil tok bomo, tak payah panggil ustaz, muallis ke apa, taubik, tak payah panggil, kita buat sendiri. Anda buat sendiri, anda boleh tahu di mana adanya santau, di mana adanya ada gangguan-gangguan makhluk halus ataupun hantaran orang, guna orang ke atas rumah anda, insyaAllah. Jadi kalau anda nakkan amalan ini, insyaAllah berserta dengan bonus yang Ustaz akan kongsi ini, iaitu bagaimana cara kita nak detect santau-santau ataupun gangguan yang ada dalam rumah. InsyaAllah kita jumpa pada 15.03. Tapi jangan lupa anda ambil ilmu rawatan pamungkas gaib, anda akan memiliki iaitu bonus cara mana nak kesan santau yang ada dalam rumah anda. InsyaAllah kita jumpa pada 15.03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.